kenyataan hari ini adalah mimpi semalam, dan mimpi hari ini adalah kenyataan esok hari. Contoh untuk hakikat ni terlalu banyak sehingga telah menjadi aksiom. Aksiom ni faham? Maksudnya semua orang kalau yang berfikir dan melihat realiti memang macam itulah, itulah hakikat dunia. Hari ni yang real ni, macam mana dia jadi gitu? Sebab dulu ada orang pernah mimpi nak ada benda tu. Macam mana ada lampu, macam mana apa. Maknanya sebelum ada benda tu ada orang mimpi dulu. Macam mana? Kalau sebelum ni apa? Macam mana kereta tu boleh tak? Kalau bukan ICE, macam internal combustion engine kan, elektrik. Ada pula fikir macam kereta hidrogen boleh tak? Kereta terbang boleh tak? Maknanya ada orang mimpi benda tu dan kemudian dia jadi something yang real. So itulah dia kan. Maknanya semua benda macam tu. So kalau kita kata macam Islam akan menang, dia memang bermula macam nampak macam mimpi, tapi dia akan menjadi kenyataan hari esok. Itu satu. Kedua, perspektif sejarah pula. Kebangkitan semua umat bermula dari kelemahan, di mana orang menganggap bahawa mencapai apa yang mereka inginkan adalah kemustahilan. Kita trace baliklah. Tak tahu sejarah apa yang kita dekat dengan kita kan. Tanah air kita merdeka ke? Siapa yang tahu Martin Luther ke? Siapa yang tahu apa-apa kan? Maksudnya once upon a time, sebelum, sebab kita dah tengok dia berjaya, so kita kan tak terfikir sangat. Tapi cuba trace balik, sebelum dia berjaya, sebelum dia jadi satu gelombang, awal tu semua orang kata macam mustahil lah kau nak bangkit melawan penjajah ni kan. Tak boleh kan. Tapi semuanya memang bermula situ. Tapi sejarah telah membuktikan kesabaran, keteguhan, kearifan, ketenangan dalam melangkah dapat membawa kebangkitan umat dari mulanya lemah kepada puncak kejayaan. So ultimately akan sampai juga, walaupun bermulanya tu kan, sejarah telah membuktikan benda ni berkali-kali dalam sepanjang sejarah peradaban manusia.